Siapa sangka budak yang masak Maggi sambil membebel seorang-seorang Baju kat luar. Punya kuah akan tak jadi basah sangat. boleh jadi muka depan L Malaysia. Asfar ni budak Melaka. Lepas grad dari Uni KL, dia mulalah buat post video masak-masak, reaction, cakap sorang-sorang. Tapi yang buat dia naik bukan sebab konten tu power gila, tapi sebab dia ni jadi diri sendiri. Tak kontrol, tak poyo, tak over, lawak dia ni masuk and vibe dia ni real. Orang suka sebab dia ni tak fake. Zaman tu tak ramai yang lagi buat benda macam ni kan. Konten-konten yang macam ni, dia ni berani jadi pelik. So lepas tu bila followers makin naik, brand pun dah datang lah. Asfar ni mula buat duit dari banyak angle. So TikTok live lah, review produk, unboxing barang, YouTube pun dia boleh monetize. Okay, dekat IG pula dia ni buat paid collab. Sekarang follower dah lebih 1.1 juta orang. Tapi dia ni tak jual produk je, dia jual trust. Bila audience percaya dia, apa kau sentuh pun boleh jadi duit kan. Satu benda yang ramai tak nampak, Asfar ni pandai buat connection. Dia bukanlah viral sorang-sorang, joget-joget kan. Dia ni lepak, collab dan masuk event dengan ramai influencer yang lain. So bila kau duduk dalam circle yang betul, banyak benda yang kau boleh belajar. Cara kerja, peluang masuk media, kempen eksklusif dan sebagainya. Dalam dunia konten ni, siapa kau kenal tu kadang-kadang lebih penting dari siapa kau. Style dia kadang-kadang ialah pelik tapi confident. So dari baju Hello Kitty pergi ke kedai runcit sampai jadi cover L Malaysia tahun lepas. Brand pun suka dia sebab dia ni konsisten, dia ni daring kan. Memang tak tidur orang lain lah. Dia buat ikut trend dan kadang-kadang ni dia cipta trend sendiri macam baru-baru ni raya trend macam Velocity Pro Max. Video ni bukan sekadar cerita pasal Asfar Harry je. Ini adalah bukti yang dunia sekarang mungkin bukan milik orang yang kaya, bukan milik orang yang lawa, tapi milik siapa yang tahu cara main game digital macam Asfar Harry ni kan. Kalau kau ada identiti, kau boleh konsisten dan berani letak diri kau kat depan kamera, kau dah ada separuh daripada jawapan tu lah. Aku buat konten ni sebab ramai lagi lah yang tak nampak potensi diri sendiri tu. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab korang ni tak nak mula.